Hai kawan-kawan, nama saya Alan. Jom kita belajar blender. Hari ini kita akan buat pillow. Okey, kita akan start. Mula-mula kita select lampu dan kotak. Kita tekan X, delete. Dan kita tekan add mesh plate. Dan kita tekan edit mode. Dan kita tekan sini subdivide. Subdivide macam 20. Enter. Korang select. Tekan E. Okey, dia dah jadi macam itu. Korang tekan loop cut. Lepas tu, korang tekan kat sini dan korang akan tekan size S. Sikit sahaja. Lepas tu, dia dah jadi macam ini. Korang pergi object mode dan korang pergi physics. Korang pergi kat cloth, turun bawah sekali. Pressure dan korang tekan 3. Enter. Korang tekan fade west. Korang tekan gravity. Kosong. Enter. Dan korang boleh play. Shape smooth. Okey. Lepas tu, korang akan pergi dekat penamah ni. Korang pergi kat sini. Pergi dekat bulat. Lepas tu, korang tekan ni. Apply. Apply. Okey. Lepas tu, korang pergi kat sini. Dia dah jadi macam itu. Lepas tu, korang tekan extrude. Scale. Dia jadi macam itu. Object mode. Dia dah jadi macam itu. Tekan bulat ini, korang tekan sini. Macam carpets. P-E-T. Enter. Tekan mata. Lepas tu korang tekan sini. Korang pilih saja yang korang suka. Contohlah saya nak ni. Lepas tu saya tekan ini. Dia dah jadi macam itu. Tapi saya sebenarnya nak ini. Okey. Dia dah jadi macam itu. Korang pergi dekat add. Korang pergi dekat lampu ni. Tekan area. Tekan G. Korang tekan sini. Tekan sini. Tekan sini. Tekan sini. Korang tekan sini. Korang tekan render ni. Okey, itu saja kawan-kawan. Jangan lupa search nama Aryan Big Bite. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Jumpa lagi.